Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan cikgu iaitu Cikgu Siti Hariyati binti Jamil, Guru Cemerlang Matematik dan Edufluencer KPM daripada SMK Pulau Nyor. Okey, hai anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul dan fokus cikgu pada hari ini adalah standard kandungan 8.2 sukatan serakan. Jom bersama dengan cikgu. Okey, kita tengok pula apa itu standard pembelajaran untuk kelas pada hari ini. Okey, cikgu akan fokus kepada tajuk 8.2.3 iaitu membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, anak-anak dah ready bersama dengan cikgu? Jom kita buat sama-sama. Okey, jom. Inilah macam mana anak-anak nak kenali plot kotak. Okey, kalau anak-anak tengok di sini, kita ada 5 titik yang anak-anak harus fokus iaitu yang pertama. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Ni adalah nilai minimum iaitu apa anak-anak? Nilai paling kecil. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai maksimum. Ujung sekali kan? So nilai maksimum ni apa? Nilai paling besar iaitu data yang paling tinggi. Seterusnya kita tengok kepada Q1 iaitu kuartil pertama. Q1, okey? Dan seterusnya kita pergi kepada median iaitu Q2 dan yang terakhir adalah Q3 iaitu kuartil ketiga. Okey, so anak-anak dah kenali plot kotak. Jom bersama dengan cikgu kita tengok lagi apa yang menariknya dengan plot kotak ni. Okey, jom. Okey, so kalau anak-anak tengok, ni anak-anak dah tengok dah tadi, cikgu dah ajar dah. Ada nilai minimum, ada kuartil pertama, ada kuartil kedua iaitu di tengah-tengah, ada kuartil ketiga dan last sekali ada nilai maksimum. Okey, daripada plot kotak ni ada dua info ataupun maklumat yang sepatutnya anak-anak faham iaitu apa? Pengetahuan sedia ada anak-anak. Sebelum anak-anak kita belajar plot kotak, sebenarnya anak-anak dah belajar dua benda penting iaitu julat dan julat antara kuartil. Betul kan? So julat. Anak-anak dah belajar apa formula julat. Ni cikgu ulang kaji semula sahaja. Iaitu julat nilai maksimum tolak nilai minimum. So daripada plot kotak ni, anak-anak boleh nampak cursor yang cikgu tengah tunjuk sekarang, iaitu nilai maksimum akan tolak dengan nilai minimum. Okey? So anak-anak dah nampak dah di situ. So yang tu adalah formula untuk cari julat. Okey, boleh anak-anak? Cikgu harap anak-anak faham dan ingat kembali. Okey? Seterusnya, pair ataupun pasangan kepada julat mestilah ada julat antara kuartil. Dan cikgu pakai singkatan dia JAK. Apa JAK? Julat antara kuartil. So apa formula JAK pula anak-anak? Ni pun pengetahuan sedia ada sahaja, iaitu kita terus ambil Q3 iaitu kuartil ketiga, kita akan tolak dengan Q1. Cikgu dah tunjuk dah kuartil pertama tu di sini dan kuartil ketiga di sini. Okey? So anak-anak, sebelum kita bergerak kepada seterusnya, anak-anak kena fahami sekali lagi, kita ada dua benda utama ataupun info utama yang anak-anak boleh dapat daripada plot kotak. Iaitu apa? Ulang balik. Kita dah belajar tadi. Yang pertama, julat. Macam mana nak dapat julat? Nilai maksimum tolak nilai minimum. Mudah je kan? Kena ingat. Okey? Dan macam mana nak dapat JAK? Apa itu JAK? Ulang semula. JAK adalah julat antara kuartil. Macam mana nak dapat julat antara kuartil? Kita akan ambil Q3 tolak Q1. Okey? So ada dua info yang anak-anak kena dapat daripada plot kotak. Macam mana anak-anak? Menarik tak kalau kita tengok plot kotak ni? Okey? So jom kita tengok seterusnya. Okey. Tadi cikgu bawa anak-anak untuk kenali plot kotak. Sekarang
cikgu nak bawa pula anak-anak untuk macam mana kita nak membina plot kotak. Kan? Dah kenal, maka kena cinta. Dah cinta, macam mana kita nak jatuh cinta? Kita kena bina plot kotak. Okey, kita ada 3 langkah utama untuk membina plot kotak. Okey, langkah yang pertama. Bila diberi data, anak-anak kena susun data tu dulu. Tak boleh tu, dia dah bagi 35, dia bagi 40, 45. Kan tak boleh. Mesti wajib kena susun dulu data. Macam mana kita nak susun? Susunan mestilah daripada tertib menaik. Cikgu pasti anak-anak faham apa itu tertib menaik. Bermaksud, kita susun daripada nilai terendah, iaitu nilai minimum. Dan kita susun, sampailah yang nilai paling tertinggi, iaitu maksimum. Okey, boleh anak-anak ingat? Step pertama, kita susun data. Okey, boleh? Kita teruskan dengan step kedua, iaitu kita kena cari pula macam mana kita nak dapat 5 titik tadi. Cikgu dah ajar 5 titik tu apa anak-anak. Yang pertama tadi nilai minimum. Bila kita dah susun data kita, so kita akan tahu di mana nilai minimum. Kalau contoh yang cikgu bagi sekarang, kalau anak-anak tengok, apa nilai minimum? Cikgu tahu anak-anak nampak. 35. Okey, seterusnya. Kita mesti kena ada nilai maksimum. So, daripada data yang cikgu susun bersama dengan anak-anak tu, apa nilai maksimum dia? 75. Ni cikgu tunjuk dengan cursor kita. Okey? So, nilai minimum 35 dan nilai maksimum 75. Dan macam mana anak-anak nak dapat median? Kita tak boleh dapat terus kuartil pertama, Q1 dan Q3. Anak-anak kena cari dulu median. Kenapa kita kena cari median dulu ataupun Q2 kita, kuartil kedua? Kerana daripada median itulah baru kita boleh dapat kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey? Nanti cikgu akan tunjuk. Nanti kita tengok contoh. Ni baru langkah untuk membina. Cantik kan? Okey, last kali. Lepas kita dah susun data, lepas kita dah cari susunan mana minimum, mana maksimum, last kali barulah kita akan lukis plot kotak. Tadi kita dah tunjuk dah, cikgu dah tunjuk dah macam mana nak dapat plot kotak. Mestilah ada kotak di tengah-tengah, di samping diikat oleh titik minimum dan titik maksimum. Okey, kalaulah cikgu suruh pula anak-anak ulang semula 3 langkah ni, boleh ingat tak? Mesti kena boleh ingat. Okey? Ada 3 langkah. Okey, next. Kan? Macam mana kita nak tengok bentuk plot kotak pula? Tadi kita dah tengok, tapi kita tengok pula sekali lagi, kita ada 3 bentuk plot kotak. Okey? Yang pertama, kalau anak nak tengok, cikgu tunjuk dengan cursor sekarang ni. Kalau anak nak tengok, kalau kotak dia berada di tengah-tengah, maksudnya median atau kuartil kedua kita, Q2 kita, berada di tengah-tengah, okey, kiri dan kanan sama besar, yang tu kita panggil sebagai bentuk simetri. Boleh ingat? Kalau anak nak tengok pun boleh nampak kan? Belah kanan dan kiri sama. Okey, tengah-tengah balance, elok saja dia duduk. So, kita panggil bentuk simetri. Boleh? Jom kita tengok bentuk kedua. Bentuk kedua pula kita panggil sebagai pencong ke kiri. Pencong, okey, bukan pancong. So, pencong ke kiri. Macam mana pula kita nak tengok pencong ke kiri? Cuba anak-anak tengok sekarang ni. Belah kiri. Belah kiri rajah yang ditunjuk, yang cikgu tunjuk ni. Okey, sebahagian besar data berkumpul atau tertumpu di nilai tinggi. Dan ekor nilai ni ataupun plot kotak kita meleret ke nilai minimum. So, bila dia banyak ataupun meleret ke nilai minimum, kita panggil plot kotak itu sebagai pencong ke kiri. Jelas kan anak-anak kan? Cikgu rasa anak-anak pun nampak dengan jelas.
Okey, rajah yang cikgu lukis ni sebelah kiri banyak. Okey, dia menghala ke sebelah kiri. Dan kalau ada pencong ke kiri, confirm lah akan ada, yang last sekali, pencong ke kanan. So macam mana pula kita nak tengok pencong ke kanan? Anak-anak boleh tengok kepada plot kotak yang cikgu tunjuk di atas ni. Okey, banyak data dia menjurus atau tertumpu kepada meleret ke arah titik maksimum. Titik maksimum berada di sebelah kanan. Sebab itulah kita panggil pencong ke kanan. Okey, cikgu rasa tadi cikgu dah ajak dua benda utama. Yang pertama, macam mana kita nak tengok titik-titik, okey, titik maksimum, minimum kan. Okey, dan kita ada 3 step untuk bina plot kotak. Sekarang ni pula, cikgu tunjuk pula lagi 3 juga, iaitu apa? 3 bentuk plot kotak. So, kita ulang sekali lagi supaya anak-anak ingat. Okey, kena ingat. Yang pertama, simetri, iaitu balance antara nilai maksimum, okey, dan nilai minimum. Yang kedua, pencong ke kiri, iaitu nilai meleret kepada nilai minimum. Dan last sekali, pencong ke kanan, iaitu nilai meleret atau banyak kepada nilai maksimum. Okey, jelas kan? Daripada rajah ni memang dah jelas dah. Jadi cikgu harap anak-anak akan ingat lah. Okey? Boleh? Jom kita teruskan. Okey, kita tengok contoh. Ni contoh yang pertama. Kita memang panggil data tak terkumpul lah. Cuba anak-anak tengok contoh ni. Kalau tengok contoh ni, cikgu dah susun elok-elok ataupun cikgu susun secara rawak. Cuba tengok contoh ni. Kan? Cikgu tak susun elok-elok, tak susun cantik-cantik. Cikgu susun secara rawak. Ada 40, ada 43, ada 38, ada 35. So, susunan cikgu ni tak mengikut susunan tertib apa tadi? Tadi awal-awal tadi kita dah kata, bila nak bina plot kotak, kita kena susun ikut susunan apa? Tertib apa? Tertib menaik atau tertib menurun? Ingat balik. Okay? So, kita kena susun ikut tertib menaik. Jadi macam mana cikgu? Macam mana kita nak susun dengan tertib menaik? Anak-anak kena cari nilai paling rendah dalam data yang diberi ni. Cuba tengok. Cek tengok. Boleh nampak kan? Jelas kat situ. Data mana yang paling rendah di situ? Cuba teka. Cuba teka kan? So, paling rendah ada 4, ada 3. Tapi last kali dia ada kat situ berapa? 25. So, kita kena susun supaya tertib menaik. So, kita akan mula dengan, cikgu tunjuk nak. So, tengok sekarang ni. 25. Sebab apa? 25 yang paling kecil sekali daripada data yang cikgu berikan tadi. Jadi, kita tahu 25 tu adalah titik minimum. Okey, seterusnya kita susun 30, 31, 34, 35. 35 ada 3 kali. So, kita susunlah 35 3 kali tu. Kemudian 38, 40, 40, 40. Susun. Kalau dia ada 5, 45 kali lah anak-anak kena tulis 40 tu. Okey? Seterusnya, 43, 44, 46, 48 dan 64. So, daripada sini, kita dah boleh tentukan nilai minimum kita iaitu 25 dan nilai maksimum kita iaitu 64 anak-anak. Okey, boleh? So, kita dah ada 2 titik sekarang ni. 25 dan 64. Sekarang ni, cikgu kena ajar pula anak-anak macam mana pula kita nak dapat median ataupun kuartil kedua. Kuartil kedua kita apa singkatan kita? Q2. Macam mana? Senang saja. Okey, anak-anak kena cari nilai di tengah-tengah. So, kalau kita potong, okey, tengok cikgu buat nah. Kita boleh potong 25, kita potong 64. Kita potong 48, kita potong 30. Kita potong 46, kita potong 31. Sampailah lepas kita potong.
kita kena potong 40 dan 40. Bermaksud, data kita atau median kita berada di antara nombor 40 dan 40. Dia bukan 40, tapi dia duduk di antara data 40 dan 40. Di situlah median kita. Anak-anak boleh tengok cursor yang cikgu tengah gerakkan sini. Okey? So, kita dah dapat Q2. Seterusnya, kita dah dapat minimum, kita dah dapat maksimum, kita dah dapat kuartil kedua. So, apa yang kita belum cari? Kuartil pertama dan kuartil ketiga. So, macam mana pula kita nak dapat kuartil pertama? Kuartil pertama, kita akan tengok nombor di antara 25 hingga 40 dan nombor tu berada di tengah-tengah. Dan kaedah sama. Macam mana cikgu? Okay, kita potong 25, kita potong 40. Kita potong 38, kita potong 30. Kita potong 35, kita potong 31. Kita potong akhirnya kita akan dapat kuartil pertama kita adalah nilai di tengah-tengah iaitu 35. Tu kuartil pertama kita. Okay, last sekali. Ingat cikgu dah kata kita hanya nak cari 5 titik saja anak-anak. So minimum dah dapat, maksimum dah dapat, kuartil kedua dah dapat, kuartil pertama dah dapat. Jadi kita hanya tinggal kuartil ketiga. So sama juga kaedah atau metod dia. Kita tengok di antara 40, anak-anak boleh fokus kepada cursor yang cikgu tengah tunjuk. Kita tengok daripada 40 kepada 64. Nombor apa yang duduk di tengah-tengah? So kalau kita bilang, kita memang akan dapat nombor yang di tengah-tengah di antara 40 dan 64 adalah nombor 43. So yang tu adalah nilai kuartil ketiga. Selesai? Boleh? Senang je kan? Ingat je tip dia. Paling rendah mula-mula susun tertib menaik. Paling rendah ataupun nombor yang di depan kita panggil sebagai minimum. Nombor yang terakhir kita panggil sebagai maksimum. Nombor yang tengah-tengah di antara minimum dan maksimum kita panggil median. Nombor yang tengah-tengah di antara minimum dan median kita panggil kuartil pertama. Dan nombor yang berada di tengah-tengah antara median dan maksimum kita panggil sebagai kuartil ketiga. Selesai. Bila kita dah dapat nilai-nilai ni, baru anak-anak boleh dah siap plot kotak kita. Okey? So, inilah plot kotak kita. Daripada kertas graf tadi, kita boleh tengok. Okey, paling rendah 25. So, kita boleh pakai skala 20. Okey, 20 dan ingat skala mesti seragam. Okey, paling tinggi 64. Jadi kita tak boleh ambil lah 60. Kita kena letak skala dia sampai 70. Skala kita seragam tau sekarang anak-anak. Cuba tengok. 20, 30. So kita tambah 10. Tambah 10 dapat 40. 40 tambah 10 kita dapat 50. 50 kita tambah 10 dapat 60. 60 kita tambah 10 akan dapat 70. Okey, tu untuk skala dulu. Cikgu tengah ajar sekarang ni macam mana nak tulis skala dahulu. Okey, bila kita dah tulis skala, dah lengkap skala kita, dah seragam skala kita, baru anak-anak boleh plot titik untuk bina plot kotak. Okey, jom kita mulakan. Yang pertama, minimum kita 25. So, anak-anak boleh bilang petak 1, 2, 3, 4, 5. So, akan dapat 25 di sini. Seterusnya, kuartil pertama kita 35. Sama juga. Daripada 30, kita akan bilang 5 titik dan kita plot. Median kita berapa tadi? Kalau tengah-tengah, kita akan dapat median kita 40. Dan seterusnya, kita akan dapat kuartil ketiga kita 43. Dan yang terakhir, titik maksimum kita 64. Okey, selesai. Senang je. Lepas tu, buat petak di tengah kotak dia dan diikat oleh titik minimum dan juga titik maksimum. Dan jangan lupa anak-anak,
di kotak tengah tu untuk median, kita akan bina garisan di tengah-tengah. Macam yang cikgu tengah tunjuk sekarang ni. Okey, selesai. Selalu plot kotak ni 3 markah lah. So, banyak. Okey, 3 markah tu banyak. Okay, next. Kita tengok pula contoh kedua. Yang ni, kalau tadi cikgu bagi data, cikgu suruh bina plot kotak. Sekarang ni, cikgu bagi plot kotak. Cikgu nak anak-anak cari titik minimum, titik maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. So daripada sini kita tahu dah, kita nampak dah senang ya mat. Kan? Okay. So, apa nilai minimum kita? Tengok di tengah-tengah ni. Nilai minimum berada di antara 10 dan 12. Jadi, nilai minimum kita mestilah 11. Okay. Dan kita tengok pula kuartil nilai maksimum kita. Duduk di antara 20 dan 22. So, nilai di tengah-tengah ni mestilah 21. Tengok nah, cikgu dah tulis jawapan di situ. Okay, untuk C, kita nak tengok kuartil pertama kita iaitu Q1 duduk di antara 12 dan 14. So tengah-tengah kita apa? 13 kan? 12 dan 14 tengah-tengah mestilah 13. Okey. Seterusnya kuartil ketiga kita tak payah tengok pun di tengah-tengah. Dia memang berada di atas garisan iaitu berapa nilai dia? 18 kan? Ni kuartil ketiga kita. Dan cikgu sambung sikit lagi kuartil kedua kita iaitu median 16. Okey, duduk di tengah-tengah juga. Dan daripada data ni tadi cikgu dah bagi tahu kita boleh dapat dua maklumat iaitu julat dan JAK. Apa dia JAK tu anak-anak? Julat antara kuartil. So macam mana nak dapat julat antara kuartil? Q3 tolak Q1. So daripada plot kotak kita tadi, kita boleh tahu Q3 kita adalah 18. Jadi 18 akan tolak dengan Q1 kita 13. So 18 tolak 13, kita akan dapat berapa anak-anak? Ya, 5. Kan? Senang sangat-sangat. So boleh? Boleh ke? Boleh ikut sama-sama cikgu ke untuk contoh pertama dan contoh kedua? Ingat, contoh pertama tadi, dia bagi data untuk anak-anak bina plot kotak. Dan contoh kedua, dia bagi plot kotak untuk anak-anak cari nilai. Okey? Jom kita tengok lagi standard pembelajaran 8.2.4 pula. Tadi, macam mana kita nak buat plot kotak? Sekarang ni, macam mana pula kita nak menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan kepada dua. Iaitu yang pertama nilai sukatan serakan dan yang kedua iaitu perwakilan grafik. Perwakilan grafik tu apa? Perwakilan grafik tu contoh macam plot titik, plot kotak. Okay, so tu perwakilan grafik. Jom kita tengok. Okay, ready? Okay, ni cikgu tunjuk dulu sebenarnya apa orang kata macam data lah, info ataupun formula untuk kita tengok kesan perubahan data terhadap serakan. Okey, untuk kita ada 3 operasi iaitu operasi tambah dan tolak. Kita satukan sahaja. Kenapa? Kerana operasi tambah dan tolak akan memberi kesan yang sama kepada julat. Julat antara kuartil, sisihan, piawai dan varian. Okey? Iaitu apa? Kalau perubahan tu melibatkan operasi tambah dan tolak, sebenarnya tiada perubahan untuk keempat-empat serakan ini. Iaitu julat pun tiada perubahan. Maksudnya kalau kita tambah atau tolak nilai baru kepada data, dia tak memberi perubahan langsung kepada julat antara kuartil, sisihan, piawai ataupun varian. Tetapi anak-anak, kalau tu operasi darab ataupun bahagi. Ni yang warna kuning ni darab dan yang kuning kedua kita adalah bahagi. So untuk operasi darab dan bahagi dia memberi kesan. Dia tak seperti tambah dan tolak.
Kalau tambah dan tolak, dia tiada perubahan. Tetapi untuk operasi darab dan bahagi, dia ada perubahan dia. So, macam mana kita nak dapatkan perubahan dia tu, cikgu? Okey, kalau julat atau julat antara kuartil atau sisihan piawai, kalau darab, kita kena darab dengan nilai K. K itu apa? K itu adalah pemalar. Okey? Dan untuk variance, dia ada tambah sikit lagi iaitu kita kena darab dengan K kuasa 2. Iaitu pemalar tu kita kena kuasa 2-kan. Okey? Dan begitu juga untuk operasi bahagi. Kalau operasi bahagi, anak-anak kena bahagi dengan nilai pemalar untuk dapat julat. Bahagi dengan nilai pemalar juga untuk dapat julat antara kuartil. Bahagi dengan pemalar juga untuk dapat sisihan piawai. Dan untuk dapat variance, anak-anak kena bahagi dengan K kuasa 2. Okey, ni formula lah untuk anak-anak kena pasti dulu sebelum cikgu tunjuk contoh. Okey, kadang-kadang bila tengok macam ni, apa ni? Tapi bila anak-anak tengok contoh sebenarnya mudah sahaja, kan? Jom kita tengok. Okey, ni perwakilan grafik. So ni plot apa kita panggil ni? Anak-anak dah belajar dah sebelum plot kotak, kita dah belajar dah ni. Kita panggil sebagai plot titik. Okey, cuba tengok. Okey, semua fokus kepada kersa merah yang cikgu tengah tunjuk sekarang. Okey, kalau anak-anak tengok, kalau kita nak buat, kita nak kata semua cerapan ditambah 2. Bermaksud 8 kalau tambah 2 dia akan jadi 10. 9 kalau tambah 2 dia akan jadi 11. 10 tambah 2 akan dapat 12. 11 tambah 2 akan dapat 13. Sampailah 15 kalau tambah 2 akan dapat 17. Jadi kita nak tengok ada tak perubahan kalau dia buat operasi tambah atau tolak. Macam contoh soalan ni. So cuba kita kira julat dia. Julat asal maksimum 15, minimum 8. So, 15 tolak 8 akan menghasilkan 7. Nilai julat kita adalah 7. Jadi, kita nak tengok ada perubahan ke tak, kita tengok grafik yang baharu. Maksimum 17, minimum 10. Jadi, nak dapat julat, kita akan ambil 17 tolak 10. Kita tetap dapat nilai 7. So, daripada situ, anak-anak dapat kenal pasti. Bermaksud, kalau operasi tambah atau tolak, antara asal dengan baharu, tiada perubahan. Kan, julat tetap sama. Selakan tetap sama, iaitu 7. Tu maksud jadual yang cikgu tunjuk tadi. Boleh? Jadi, kesimpulan kita apa, anak-anak? Tiada perubahan. Okey? Sama je. Julat baharu dengan julat asal akan sama. Kalau julat asal 7, julat baru yang selepas ditambah 2 pun akan dapat 7. Selesai. Okey, so faham? Next. Kita tengok pula perubahan grafik jika operasi darab dan bahagi. Kalau tengok jadual yang cikgu bagi tadi, yang darab dan bahagi kita buat warna kuning tadi kan? Ada tak perubahan? Ada. Apa perubahan yang cikgu tunjuk tadi? Setiap nilai kita kena darab dengan K iaitu pemalar. Okey, dalam contoh ni, apa pemalar kita? Pemalar kita adalah 2 lah. Sebab dia kata apa? Semua cerapan didarab dengan 2. So kita tengok sekarang. Okey, kalau anak-anak tengok, apa julat yang lama kita? 5. Kita tengok asal lah, julat asal. Cikgu tengah bulatkan sekarang. Maksimum 5, minimum 1. So, julat kita akan dapat 5 tolak 1. Jadi, julat kita adalah 4. Ni julat untuk asal. Tetapi, kalau kita buat darab 2, maksimum kita akan jadi 10 sekarang ni. So, 10 tolak 2, kita tak dapat 4. Kita dapat berapa? 8.
Bermaksud, macam mana daripada 4 dapat 8? Julat kita ada perubahan, betul? Julat kita ada perubahan. So, macam mana daripada 4 dapat 8? Sebab tu tadi awal-awal cikgu dah tunjuk dalam jadual, bila darab dan bahagi, julat akan berubah. Macam mana kita nak kira dia berubah? Kita kena ambil julat asal, kita kena darab dengan pemalar. Dalam contoh ni, pemalar kita adalah 2. Jadi, 4 darab 2, kita akan dapat 8. Faham ke anak-anak? Senang je kan? Jelas kan? Okey, untuk tambah dan tolak tiada perubahan. Tetapi untuk darab dan bahagi akan ada perubahan nilai julat. Dan macam mana kita nak dapat perubahan nilai julat tu? Kita ambil julat asal, kita darab dengan nilai pemalar yang diberi. Kalau nilai pemalar kita dia bagi 3, bermaksud 4 darab 3. Macam contoh ni, nilai pemalar dia adalah 2. Jadi 4 darab 2, julat untuk baharu adalah 8. Okey, cikgu harap anak-anak jelas. Okey, seterusnya, kita terus tengok kepada data pencilan. Apa maksud data pencilan tu cikgu? Okey, data pencilan tu kalaulah katalah anak-anak tak tengok daripada ni, cuma fokus kepada rajah. Cuba tengok rajah. Rajah asal di atas, nilai minimum kita adalah 1 dan nilai maksimum kita adalah 5 sahaja. Tetapi, bila dia masukkan data pencilan ni nilai berapa anak-anak? 9. So, cuba tengok. Daripada 5 sahaja, 6 tak ada, 7 tak ada, 8 tak ada, tiba-tiba ada 9. So 9 itulah kita panggil sebagai data pencilan. Iaitu data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada apa yang ada. Okey? Daripada data-data yang ada, dialah yang paling berbeza. Kalau paling senang kita tahu dia adalah paling berbeza. Okey? So, nilai sukatan serakan bagi set data baharu akan jadi lebih besar apabila data pencilan dimasukkan. Okey, betul ke? Betul. Mari kita buat sama-sama. Kita tengok yang asal. Okey, kalau kita nak kira julat, 5 tolak 1. Jadi berapa julat yang pertama ni? 4, betul? 5 tolak 1 akan dapat 4. So, ingat anak-anak, julat yang pertama adalah nilai 4. Okey. So, sekarang ni kita kira pula julat kalau data pencilan dimasukkan. Berapa? 9. Sebab apa nilai maksimum sekarang adalah 9. So, 9 tolak 1. Akan dapat berapa 9 tolak 1 anak-anak? Akan dapat 8. Jadi, berbeza tak? Berbeza. Okey, kalau tak ada data pencilan, julat kita hanya 4. Tetapi apabila 9 data pencilan dimasukkan, terus berubah julat kita menjadi 8. Perubahan yang besar. Okey, so cikgu harap anak-anak jelas. Okey, jom. Kita tengok lagi contoh. Tadi kita tengok grafik saja kan. Sekarang ni kita tengok pula nilai yang diberi. Okey, contoh 1. Kalaulah soalan tu diberi julat sama dengan 25 dan varian bersamaan dengan 2.7 dan dia kata setiap cerapan ditambah 2 kemudian didarab 4. Tentukan nilai baharu. Okey, ingat kembali anak-anak, cikgu dah bagi tahu kalau tambah dan tolak tiada perubahan. Okey, jadi kita boleh abaikan saja sebab tiada kesan, tiada perubahan. Data julat akan sama dan varian akan sama nilai kita. Iaitu akan kembali asal lah. Julat tetap 25, varian tetap 2.7. Tetapi kemudian bila dia darab dengan 4, bila ada melibatkan operasi darab dan bahagi, anak-anak kena carilah. Macam mana kita nak cari? Kita dah tunjuk formula tadi. Cikgu dah tunjukkan formula tadi. Nak dapat julat baharu dan varian baharu untuk data yang diberikan operasi bahagi atau darab.
anak-anak kena ada formula dia, iaitu julat, julat asal darab dengan pemalar. Oleh sebab soalan ni dia kata didarab dengan 4, maka pemalar kita adalah 4. So nak dapat julat baru, anak-anak cuma ambil je 25 darab dengan 4. Jadi kita terus dapat jawapan dia 100. Okay. Next. Macam mana pula nak dapat variance? Variance kan tadi kita dah tunjuk dah contoh formula dia, iaitu nilai variance yang asal kita kena darab dengan nilai K atau pemalar, tapi kita kena kuasa 2. So kita akan buat 2.7 darab 16. Sebab apa 16? 4 kuasa 2 adalah 16. Jadi jawapan akhir kita, iaitu jawapan baharu kita, variant baru kita adalah 43.2. Yang ni kat mana ni? Formula-formula ni. Okey, cikgu patah balik. Ni. Tadi ni. Inilah formula yang kita kata tu. Untuk dapat julat, operasi darab, kita cuma ambil darab dengan K, iaitu 4. Dan untuk variant, kita akan ambil darab dengan K kuasa 2. So macam ni lah kita akan dapat K. Banyak dah tu kita belajar hari ni kan. So kita tengok pula contoh kedua. Sikit lagi. Okay, sikit lagi anak-anak. So kita tengok. Julat antara kuartil dan sisihan piawai suatu set data ialah 2.7 dan 3.6 masing-masing. Jika setiap cerapan dalam set data tersebut dibahagi dengan 3. Ingat tadi darab, sekarang bahagi. Kemudian ditolak dengan 2. Okey, so ada 2 operasi di sini. Satu, dia kata bahagi dengan 3. Yang kedua, tolak dengan 2. Tentukan julat antara kuartil dan sisihan piawai yang baharu. Okey. Kita dah bagi tahu tadi, kalau operasi tolak atau tambah, tiada kesan atau tiada perubahan kepada data. Bermaksud, cuba tengok nota yang cikgu buat. Bermaksud, untuk operasi yang ditolak dengan 2, jawapan untuk julat antara kuartil tetap kekal 2.7 dan jawapan untuk sisihan piawai tetap 3.6. Tetapi anak-anak semua, kalau dibahagi dengan 3, kita tak boleh kata tiada perubahan. Tadi awal-awal tadi cikgu dah tunjuk jadual. Kan? Kita dah tengok banyak kali dah jadual kuning tu tadi. So apa formula dia? Hanya variance saja yang didarab atau dibahagi dengan K kuasa 2. Selain daripada tu, kita akan ambil bahagi dengan K sahaja. Bermaksud apa? Kalau julat antara kuartil 2.7, setelah dibahagi dengan 3, kuartil baru kita akan dapat 2.7 bahagi 3. Okey, sama juga dengan sisihan piawai. Kita akan ambil 3.6 bahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat 1.2. Kalau tadi julat antara kuartil, kita akan dapat 0.9. Okey, selesailah. Kita ada 2 je tadi. Kena ingat semula sahaja data ni. Jadual ni wajib anak-anak kena ingat. Ingat. Iaitu kalau ada kesan perubahan terhadap serakan, kalau operasi itu adalah tambah dan tolak, dia akan kekal dengan jawapan asal. Maksud dia kalau julat dia 4, setelah tambah atau tolak pun akan dapat 4. Dia akan kekal. Tapi kalau operasi darab atau bahagi, dia akan bergantung kepada jawapan yang baharu. Iaitu macam mana nak dapat jawapan yang baharu? Kita bergantung kepada nilai K, iaitu nilai pemalar. Boleh kan? Dan tak payah pun penat-penat nak hafal sangat jadual ni. Anak-anak cuma ingat yang berbeza cuma variance sahaja. Kenapa variance berubah? Sebab variance saja kena darab atau bahagi dengan K kuasa 2. Yang lain iaitu julat antara kuartil atau sisihan piawai, kita cuma darab dengan K atau bahagi dengan K sahaja. Tak ada perubahan apa pun, anak-anak cuma darab sahaja.
Okey. Cuma kalau variant tak bolehlah K saja. Kena darab dengan K kuasa 2 ataupun bahagi dengan K kuasa 2. Dan ingat, banyak kali dah cikgu ulang, untuk melibatkan operasi tambah dengan tolak, tiada perubahan kepada keempat-empat serakan. Iaitu julat tak berubah, julat antara kuartil tak berubah, sisihan piawai tak berubah, varian pun tak akan berubah. Akan tetap sama dengan nilai yang asal. Macam mana? Boleh? Faham? Okey. Kalaulah anak-anak faham, cikgu harap untuk tajuk ni anak-anak betul-betul kuasai. Kalau dia minta lukis peluk kotak, boleh bina peluk kotak. Kalau daripada peluk kotak dia suruh dapatkan data, julat, minimum, maksimum, anak-anak boleh dapatkan. Dan kalau dia tanya kesan perubahan bila ada operasi yang ditambah, anak-anak tetap boleh ingat. Okey? Jadi sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih kerana anak-anak sudi menonton pengajaran cikgu hari ini. Semoga semua ilmu yang diberikan hari ini mendapat manfaat untuk anak-anak. Okey? Terima kasih dan Assalamualaikum.